Susah nak cari orang yang nak cari pasal sejarah Melayu. Sebab sejarah Melayu yang ada tu telah pun ditutup, telah pun disil hebat oleh orang-orang yang bawa lagi sejarah, letak manuskrip kita dekat Belanda, dekat luar negara. Orang kita juga yang beria-ria nak bela sejarah, keluarkan duit sendiri untuk pergi ambil manuskrip tu bawa sini. Nak bagi tahu Melayu ni hebat. Wah, kalau kita cakap Melayu hebat, engkau asyik puji orang kau je. Engkau tak kenal jati diri engkau siapa. Kau Melayu. Kenal lah jati diri engkau siapa. Melayu itu adalah orang yang hebat. Dan kita ni berpecah sangat banyak. Betul. Kita ni dipisahkan oleh garisan di mana penjajah yang telah menetapkan garisan tu. Balik pada akar umbi dia. Melayu tu siapa? Cari balik. Tanamkan balik sifat rasa sayang kepada Melayu. Bukan kita cari perbezaan, kita cari penyatuan. Nak cakap cerita kaji pasal agama, kau memang pemalas nak belajar agama. Tapi bila cerita pasal perang, kau orang antara bacul yang berkhianat. Ramainya kita punya kesultanan ke, kita punya apa saja yang membawa penyatuan ni dikhianat oleh pengkhianat ni. Pengkhianat ni bukan orang lain, orang Melayu juga. Jadi jangan jadi pengkhianat. Maksudnya kita kena tanamkan diri kita ni supaya kita rasa bersemangat untuk mengkaji sejarah yang benar. Bukan kita baca buku sejarah saja. Cikgu tahu mesti orang akan, ramai akan attack cikgu, cakap cikgu macam ni. Tak apa, tak kisah, cikgu ada Allah. Simple saja. Cikgu bawa jalan juang ni, cikgu tahu cikgu bawa apa. Cikgu nak cakap benda seram, memang banyak benda seram yang ada yang cikgu boleh borak sekarang ni. Tapi adakah engkau nak sentiasa berada di dalam kelompok seram kau tu sampai kau takut nak keluar rumah? Kan. Faham. Sering didoktrinkan dengan pocong macam ni, jerangkung macam gini, toyol macam gini. Sampai bila kau nak bayangkan benda tu semua? Kita diambang berapa 50 tahun lagi, berapa puluh tahun lagi kita nak akhir zaman ni, yang betul-betul zaman yang hektik ni. Zaman di mana kemunculan Iman Mahdi yang kita tunggu selama ni. Sorry Isa, cikgu macam cikgu cuma nak, Saya faham cikgu, saya faham. Betul lah apa cikgu cakap. Penyampaian tu kan, saya dah zaman ni, kita dah kena bersiap sedia lah. Saya tahu lah, saya bila cikgu cerita tu, saya nampak Isa Faizat kan. Saya faham lah. Sekarang tadi cikgu cabar kan, dah kata ada sangat kat sini, keluar. Mana ada keluar? Sebab apa? Sebab kita dah fikir dulu dah, memang tak ada benda tu. Benda tu kita sendiri yang create benda tu. Ketakutan tu kita yang create. Memang dia tu berada di kalangan kita. Syaitan, jin, iblis di kalangan kita. Nak buat macam mana? Yang syaitan tu adalah kita. Kita sendiri ni syaitan. Syaitan tu perbuatan. Iblis, jin ni memang dia satu, dah macam gini dah, sekufu dah. Memang dia dah, bukan orang lain dah. Jadi bila dikatakan syaitan tu apa? Syaitan tu sifat dia tu, sifat kita ni. Kau ni jahat macam setan. Sifat yang jahat itu adalah syaitan. So bila keluarnya entiti-entiti yang kita tak nampak, memang kita akan cakap lah tu setan tu, hantu tu kita yang panggil. Hantu tu orang Melayu kita yang bagi nama hantu. Tak ada, hantu ni sebenarnya tak ada. Maksudnya apa yang cikgu nak cakap kat sini ialah sama je spesies tu semua. Dia daripada, cuma pecahan dia banyak lah, berbeza lah. Tapi di kalangan yang sama. Jin tu syaitan, iblis tu syaitan jin. Macam tu. Faham. Tahu tak maksud jin tu apa? Maksud dia apa tu? Jin tu adalah tersembunyi. Maksud dia adalah tersembunyi. Dia tak ada, dia tersembunyi. Dan dia memerlukan badan orang atau memerlukan sesuatu untuk revealkan diri dia. Dan dia tak ada kaitan dan dia tak ada urusan dengan kita yang hidup kat muka bumi ni. Kecuali orang tu bersekutu dengan jin.